Kodi dengan skinhead memang ada knowledge lah. Tak ada. Tapi awak nampak sangat Nampak. awak nampak sangat-sangat skinhead dalam tu. Semua orang fikir macam, kau skinhead betul lah. Acap fikir waktu tu kan, kita tak kenal lah. Yelah, Fikir waktu tu kan, QI dah tahu, Pekin tahu, dia memang ambil budak skinhead betul dia berlakon. Waktu tu tak ada. Langsung tak ada skinhead. Kita tahulah masa sekolah-sekolah dulu tu kita tahu skinhead. Looks pakai dia. skinny, kena botak apa semua. Kita pun pakai juga benda-benda tu semua. Tapi kita tak botak je lah. And itu Ofida adalah first time kau dia botak. Seumur hidup. Semua hidup first time tu botak. Wow. So kita adalah pergi buat research, jumpa budak-budak skinhead. Tu lah pengalaman-pengalaman tu je lah ambil. Okey. Oh tengok dia ni, cara dia ni borak, cara dia ni jalan. Oh ni macam menarik kalau watak aku ni kena dengan dia ni. Okay, apa watak skinhead yang Kodi dapat scan at the first? Cara cakap ke, cara jalan ke? Oh sebab dia orang loud kan. Aha. Dia orang very loud kan. So kita orang jumpa tu, kita orang tengok kan. Macam, uish, dia orang ni loud ni. Cakap ni tak ada tapis-tapis punya kan. Cakap ke, kau macam, okay, ni menarik ni. Okay, ni aku ni. Okay, so bila dah masuk culture tu, dah sarung lah. Dah sarung lah kan. Pakai lah. Dah pakai apa tu, dah sarung semua macam okay lah. Boleh lah insyaAllah, okay good kan. So buat. Tapi sebelum kita nak start shoot, kita orang kena ambil gambar, kena hantar kat geng-geng dia orang. Betul. Takut ada salah lah. Betul. Kata tali lah, itu lah, baju button lah, apa lah. Kan. Lepas berlakon dah masuk Ofila ni, ada budak skinhead tegur tak? Oish, ramai. Okay. Diorang ingat macam, memang diorang ingat macam skinhead betul lah kan. Dia jadi macam, ada sekali tu pergi mana, pergi KL lah, area KL kan. So diorang datang budak-budak lagi tau, macam belasan tahun, 20 lebih, 20 ke bawah. Ramai diorang dalam 20 berapa orang lah. Daripada jauh kita nampak, uish, budak-budak skinhead ni. Kita dah nampak dari jauh kan. Dah tahu dah dia. Dah tahu lah ni, macam okey lah, tak apa. Lepas tu kita pun masuk dalam, kita lepak masa nak makan kan. Lepak dalam tu, kejap lagi seorang datang. Bang nak letak gambar boleh bang? Cik boleh jom keluar. Wah, semua skinhead macam wah, style lah dia orang ni kan. So bila masuk jadi skinhead tu feeling Feeling dia lah. lain macam. Skinhead lah. Skinhead habis Skinhead habis lah. Kan. Ofila ni kalau korang tak pernah tengok lah, ni tahun 2014 lah Kodi? 14 betul. Kan? 14.